So dalam hari-hari kita memang kita berhajat pada 4 ni. Allah, Quran, lagi qanaah dan juga mati. Ingat mati, bukan mati je, ingat mati. Okey, sambung. Allahul musta'an. Allah Ta'ala menyampaikan bahawasanya ucapan orang mukmin apabila diajak kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya berbeza dengan ucapan orang munafik. Orang beriman dia akan sebut sami'na, tapi orang munafik sami'na wa asayna, kami dengar dan kami ingkar. Kerana sesungguhnya orang munafik ketika diajak kepada hukum Allah dan hukum Rasul, mereka berpaling. Ciri-ciri orang munafik ada berapa? 3 dan juga 4. Sebut. Kalau bercakap, bohong. Nombor 2. Kalau berjanji, mungkir janji. Nombor 3. Kalau dibekalkan amanah, khianat. Kalau marah, wa idza khasam fajar. Dia meletup, dia melampau. Kalau dia marah tu melampau-lampau, mulut dia keluar maki melampau-lampau. Kalau dia pukul melampau-lampau. Faham tak? So ini ciri-ciri munafik. Kenapa jadi macam tu? Dalam surah Al-Munafiqun Allah Taala sebut apa? Zalika bi annahum amanu thumma kafaru. Lagi? Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah Taala kata orang munafik ni pasal awal-awal dia kata kami orang beriman, kita sama geng. Tapi berlalu waktu thumma kafaru, mereka pun berpaling. Akhirnya Allah Ta'ala matikan hati mereka sampai kesudah tak faham-faham. Tak faham. Jadi ciri-ciri munafik dalam surah Al-Munafiqun tu juga Allah Ta'ala kata apa? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Adik-adik, jangan jadi munafik. Orang munafik ni ilmu dia tak solid. Orang munafik ni ka'annahum khushubun musannadah. Bagaikan pohon yang bersandar dekat tiang je. Pohon yang rapuh. Sampai waktu dia akan patah, kalau tiang tu dialihkan, dia akan jatuh. Tak. Ingat kata Imam Syafi'i.